Zaman tak ada gadget. Tahun 1990-an. Inilah dia gaya remaja-remaja dia dengan sweater topi terbalik. Tiba ni hari Sabtu, kita orang melepak dekat Sungai Awang. Tak payah WhatsApp pun. Semua dia dah tunggu. Semua dia tahu tempat kita menunggu. Lepas tu, kita main skateboard. Kat mana tahu? Depan Public Bank, depan Lot 10. Kalau ada basikal, kita main basikal. Naik basikal. Sampai ke bandar, kita orang kayuh basikal. Bila dah waktu-waktu senja, kita orang melepak dekat depan-depan rumah, depan-depan rumah kedai. Macam tu lah. Kawan-kawan datang, bernyanyi. Nyanyi lagu rock. Apa lagi? Bulan madu di awan biru. Kita orang buat bising-bising sampailah jiran tegur. Woi, tak reti nak balik ke? Itu dia. Bila sampai je dekat rumah, kita layan Walkman. Walkman suami ni memang raw lah. Memang best. Lepas tu, kita orang main game. Kalau pergi shopping mall tu, kita orang main game lah. Main game Tekken. Bila ada masa, main pool. Itulah aktiviti tu lah, main pool. Best korang. Dekat Steven Corner Pandan Indah. Makan nasi lemak. Masa zaman 90-an, nasi lemak 50 sen je. Murah ada. Ada 2-3 ringgit dah okey dah. Lepas tu minum air Milo. Air Milo pun murah RM1 je tahun 90-an. Best kan? Naik Intrafota, naik bas. Bas pun kita dekat, kat pelajar. Kita kan budak sekolah kan. Bila time sekolah, kita pergi sekolah macam biasa. Tak ada masalah. Belajar dengan meja yang macam ni. Kau bayangkan lah. Bila petang-petang, kita orang pergi main curriculum, main badminton. Saya memang suka main badminton. Malam kita study, buat kerja sekolah. Ayah mesti marah kalau tengok TV. Bila dah pukul 10, dah tak tahu nak buat apa, apalagi tidur lah. Macam itulah rutin harian kita orang. Bila waktu siang ada cerita kartun, kita orang akan tengok cerita kartun. He-Man. Lepas tu pergi tuition. Jajan ada kat belakang tu, kita orang pun beli jajan. Makan macam ni lah. Mihun dalam plastik. Berapa sen je harga masa ni? 30 sen rasanya. Lepas tu bergayut dengan kawan pakai public phone. Lepas tu pergi pustakaan. Dulu ada pustakaan kan. Kita pergi sana. Belajar kat pustakaan. Makan kuih-kuih. Macam tu lah. Best tau. Rutin harian 90-an. Tak ada gadget tau. Bila dah petang. Dah habis tuition. Kita baliklah dekat rumah. So, no. Zaman 90-an ni. Kalau korang nak tahu. Tak payah nak main-main. WhatsApp, TikTok, apa semua tak ada. Berborak dengan jiran. Merapatkan silaturahim. Sekarang mana ada dah. Lepas tu main dengan kucing-kucing yang ada. Binatang peliharaan. Itulah dia zaman 90-an yang susah kita nak lupakan. Siapa sini yang lahir ataupun hidup zaman 90-an? Tolong komen. Best kan zaman ni?